kan Kang Cowboy orang duk naik kuda bawah kan. Mau tahu lah weh. Beli model kasar tu pula. Banglo pakai SVG weh bak main ambo. My name is Boris. I'm from Lex Park Vintage Store. Mau baloi balik. Sebelum event dah restock dah weh. Apa ni aku ingat nak buat kat event. Tak boleh tekan pula haram jahat. 60 pieces semalam aku jumpa. Hari ni buah settle tu ya, ada macam-macam weh. 60 lai. Ni topi pula dia offer aku. Tak gaduh pergi event dah. Lebih pada event lah bak mai kat mo. Lebih pada event. Standby dah. Beg buta. Topi pun sekali. Rezeki lah orang bak. Aku tunjuk samar-samar sudah lah. Sekejap hampa tengok lah dalam live aku ke. Dalam listing tu barang padu-padu weh ni. Aku punya ada collect model lah. Jumpa dalam listing weh. Tu satu beg. Ni topi saja. Tu dia memang. Berat pun cukup ada 60 lai. Lagi jap put jatuh selai dalam. Mana duk cari anime? Baru buka sikit weh. Sat aku tunjuk gambar. Dia ni lagi padu. Hui, bawa Mali pula tu. Tu dia. Herbalife. Betul Herbal? Aku rasa combo hak paling padu aku ambil ni. Aku tak pernah dapat combo hak murmur. Walaupun baju biasa print dia padu-padu weh. Tengok ni. Apa yang Pfizer tu? Apa yang Pfizer? Ulu mu. Wishi mak oleh macam ni. Weh. Abang ni tersilap bubuh ke apa? Weh. Tak payah call lah no. Kau dia bagi. Cara macam bagi. Tu hang tengok tu. Kan? Aku setting-setting ni barang-barang hang kata sikit campur lah. Barang kepala lah. Hang tengok dalam barang biasa pun bagi aku lah select barang biasa kan. Semua padu-padu lah. Tak ada yang tak padu lah. Hari tu aku tarik-tarik lah ni. Hang tengok apa pula. Abang ni macam saja-saja tu. Saja-saja ni kot. Tersilap. Barang chopper weh. Kamera aku gelap pula. Oh, lampu tak buka. Nampak bila hampa tengok dah angkat yang gelap pun. Sempoi kan. Belakang dah. Belakang pun aduh. Depan belakang. Tu dia full print pula dah. Abang ni macam saja noh. Hiya. Weh, bolah ni barang apa pula ni? Wallah. Barang chopper lagi. Onel ni depan. Batang macam mana? Ui ya. Padu juga weh noh. Hampa kalau nak barang-barang macam ni kan. Hampa masuk live. Kira video ni keluar ni tengah live ni. Topi pun dah. Topi aku tunjuk dalam live. Special sikit. Pergi. Untuk apa? Follow lah. Weh, apa ni? Satu. Tengok dulu lah aku. Sambil review. Sambil. Ni apa yang asing ni? Selalu asing ni yang padu. Minecraft. Kondisi pun lawa-lawa. Bak main gambar. Apa terkena masuk live weh. Tu, mana geng-geng kita? Mana geng-geng kita? Hoi lah mak. Tapi topi yang relax lah kita menjaga. Hari ni dalam live menjaga baju.
A few moments later. Sampai rasa macam masuk makan cowboy orang donate kuda bawang. Hari ni aku nak cari binti Malaysia kalau ada tak ada pun tak apa. Apa yang cakap aku pun tak tahu. Macam tak ada apa baju politeknik tu. Pegang kami kita cancel. Yang kita ambil SP lah. SP ni tempat kita. SP super best dan indah dan sama-sama. Sampai, aku dah sampai. Sayang apa nak tengok apa? Apa tunggu Ustaz? Aku dah nampak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sangkut mai. Hawaii. Aku tak main lama pun. Tapi tak ada tambah. Loh. Punya lama aku tak main dapat dua je. Dah main daripada Johor ni. Ni kita pergi satu lagi kedai ya. Kat ni kau, kat SP kau. Mai tengok nak. Barang tak pegang dah. Satu lagi tempat. Tempat ni geranta sikit lah. Tapi yang jok dah ada mesin goreng. Main bulan puasa. Berapa lagi? Cuci muka. Buat ada fikir elok sikit. Tak elok fikir buruk kat orang. Dia apa nampak? Nasi aku main musim-musim terkujur ni. Taklah panas sangat. Oi, percuma. Lah ni yang penting kita pergi ayak Korea tu. Oh lama. Tu berujung tu. Saya bawa je cara baju. Naik dah satu shirt Ocean Pacific. Tapi tu berbulu malih aku. Kita cari kondisi padu mah. Hak berbulu je tak baik. Kotak tak apa boleh basuh. Berbulu ni malas nak buang weh. Ni benda apa ni? Mau tahu lah weh. Outdoor wear vintage 1992. Korek dia. Mungkin hari ni rezeki kita. Tag apa? Siap Riff. Hari ni tak ramai, tak galut-galut. Kita cari kat sini dulu. Saya cari kat balai perempuan. Lepas tu nampak ni. Biar kat dia dulu. Tak layan dulu ni. Saya ada orang memek. Sakit hati. Aku tak tahu barang apa tu. Kena check tu. Tahu kat pandai. Bawa pandai boleh ya. Apa dah ni? Oh, anjing. Anjing mau. Tak bahagian perempuan kau naik. Bahagian lelaki tak naik barang surf. Mai dah. Begitu topik sembang-sembang dengan Irsyad. Lepas tu boleh kami juga boleh tahu perkembangan filem dan drama terbaru ini semua. PT Suria, jangan lupa malam. Padu lah. Barang bukan-bukan keluar lah. Mai kita cari benda lain pula. T-shirt nampak banyak lah. Kita ada kena. Alhamdulillah rezeki lah. Orang kata rezeki. Bukan apa. Tadi tak dapat apa. Dapat dua. Ni dapat lah. Orang kata rezeki tak kira tempat. Piko baru lagi weh. Barang tengah trend ni. Barang-barang ikan weh. One eternity later. Ni kita pergi tekan duit tu. QR pun semua mengarut. Lagi tiba-tiba offline nampak jadi.
duit senang tu. Elok nak pergi Santai Mall, terpaksa melencong kat Link. Hujan pula kat sana depan abang. Ui, vintage Singapore. Semua saman. Duh, pergi Uniqlo. Ambil lah. Nak pergi event, kita boleh cari barang. Alang-alang dah lalu kan. Boleh tu, biasa-biasa je. Hak yang kotor juga elok. Permulaan pembukaan. Uyuh, saya besar weh, payah jumpa ni. Wyatt family. Hari ni kita cari barang jemput-jemput. Kan? Beli model kasar tu. Gua tangkap satu dah. Harajuku. Ni Norton, barang motor. Barang motor. Baju brand motor. Norton. Ni Harajuku ni. Cari lagi. Apa ada? Oh, habis. Nampak padu-padu kan. Tapi kita jalan depan tu. Lagi kita main balik. Dia tahan hangat tu ni. Depan belakang pula tu. USA. Yang betul bintik. Jangan. Marine. Dia gantung-gantung balas kat aku 50% weh. Nah, 50% weh pegang. Licik ah. Kita balas dulu licik weh. Kita balas licik dulu. Hari ni kira hari kedua kita main malam lah. Apa target aku? Hari ni aku target seller yang luar kawasan Penang kan. Dia pun nak balik mesti pun nak jual murah punya. Lah ni kita tengok apa dapat pula. Banglo pakai SVG bak main gambar tu. Hari ni Tioman Island tu. Tioman Island. Hari ni aku nak pergi kedai semalam 50% tu. Semalam aku nak beli apa panggil work shirt. Lepas tu tak beli pula. Hari ni aku nak beli balik. Semalam aku rasa tak mau, hari ni aku rasa nak ambil lah. Semalam jumpa work shirt tapi tak ambil tau. Hari ni baru teringin nak ambil lah. Hari ni dah tak ada dah. Ada weh kemeja deki semua. Balas semua.
Britney Spears. Semalam aku dah main dah kedai ni. Ni main sekali lagi lah. Dia balik teringat we should the kiss. Semalam tak ambil, hari ni tinggal satu lah. Nasib dah kau. Budak teriak. Vintage punya pasal. Belakang orang Melayu kita. Ambil oh ya, Abu ya. Ni Hawaii lagi, Hawaii cicok. Terima kasih sudi menonton. Mungkin ini last video dari saya. Lepas ni mungkin tiada lagi. Selamat tinggal semua. Semoga sihat sejahtera. Jalani hidup seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, senyum sokmo. Okey.